Antara bala yang besar di akhir zaman ni bukan tsunami, bukan gempa bumi, bukan apa, tak kira lah, bukan hujan batu ke, bukan. Tu bala juga, tapi tu bukan bala paling besar. Antara bala yang paling besar iaitu apabila dosa sudah lagi tidak dianggap dosa. Itu bala. Bila zaman kita hari ni dosa sudah lagi tak nampak dosa, maka orang akan berleluasa dengan dosa. Inilah sebenarnya balik. Saya bagi satu contoh mudah yang selalu saya sebut, iaitu hari ni orang perempuan pakai baju lengan pendek. Ini aurat ni. Ini bukan barang-barang saja ni, ini aurat. Semua sepakat ulama, aurat perempuan itu ada hadisnya. Aurat perempuan itu boleh nampak wajah dan tapak tangannya saja, sampai kat pergelangan tangan ni saja had dia. Lain semua kena tutup, termasuk kaki kena pakai stokin. Tapi hari ni berlambak-lambak anak-anak muda perempuan Islam pergi kedai speedmart, kedai runcit dan sebagainya, pakai baju lengan pendek. Bukan singlet tu parah lagi. Ini tak pakai baju lengan pendek sambut. Kadang-kadang bukan anak orang lain, anak Tok Imam, anak Tok Bilal, anak Tok Syiah, anak ahli masjid, bukan orang lain. Ayah punya bukan main bagus lagi duduk di masjid ratib zikir, subhanallah zikir. Yang anak itu dosa tu aurat. Dedah aurat nampak lengan sama taraf dengan Mak Saleh dedah pakai bikini saja tepi pantai. Aurat dia tak kira sikit ke banyak, sama je. Dedah haram, dosa. Dah lambat-lambat. Sebab apa? Sebab hari ni dah jadi macam biasa. Tak ada apa-apa.